Nak jadi isteri yang solehah ni, nak cari wanita yang solehah ini, bukan cara dia selfie. Selfie ni orang tak berapa nak solehah lah mana lah. Sekali pun kata dia bagus, cuma dia selfie je. Bolehlah kita kata, tapi tak sampai peringkat solehah betul lah. Kerana seorang perempuan itu, muslimah secara umumnya diajar tutup. Maka benda yang tidak perlu menonjol di khayalat ramai, maka tak perlulah. Lainlah kalau kita tu bekerjaya, kita kerja, terpaksa jumpa dengan orang. Hak tu tak apalah kena pergi jumpa dengan orang. Tapi pergi bubuh dalam, tak perlu rasa. Maka nampak sangat suka menonjol-nonjolkan diri. Maka sikap perempuan suka menonjol-nonjol keindahan dia, perbuatan dia, status dia. Dia pergi tandah pupu gambar, royak, dia makan obat gigi punya, dia royak cerita berlaku. Maka orang lagu ni apa dia masalah dia ni? Ha? Nak jadi muslimah betul-betul ke tak? Kita tak payah jadi haram pasik dosa ke apa tak. Tapi untuk mengejar title sebagai wanita solehah ni lagu tu. Kita tak payah kata selfie tu dosa tak lalu. Buat selfie hak benda tidak naik syahwat gapo dia gapo, benda tu harus ya. Tidak jadi gapo. Cuma tidak nak dapat title solehah sebenar tu tinggi tak boleh lah. Boleh jadi title solehah cak ayah panggil. Boleh lah cak ayah jadi lah tu dah. Katanya Zainab Fatimah, wanita solehah tu dia tak selihat lelaki, dia tak rela lelaki lihat dia. Maka apabila tak dalam selfie, tak dalam apa nama dia panggil? Gapo dia Facebook kau gapo tu, ingat orang tino saja kau main kau tu. Berarti seolah-olah dia suka dilihat oleh seseorang. Lelaki perempuan memang tentu dah. Lagu tu.